Hari ni aku nak bawa korang pergi satu pot kuih raya dia. Satu balang tak sampai RM10 pun. Jom. Ni lah nama kedai dia. Soko Home Living. Jom tengok. Assalamualaikum kak. Betul kat sini ada kuih raya? Betul. Satu bekas RM8? Betul. Kat sini. Mana kak? Semua sini. Semua ni RM8 kak? Betul. 7 bekas 50 je. 7 bekas 50. Ya. So semua ni RM8 je. Satu bekas RM8. 7 bekas 50. Wah, murah. Murah. Tak payah kira, murah. Memang murah. Banyak gila. Yang ni macam korang tengok on budget. Dia ada apa ni? Tak coklat. Ni Cadbury. Ini enggak. Ni apa? Oreo. Biskut coklat Oreo. Dahlia. Biskut kacang. So semua ni dia bukan ada 4 jenis tau. Dia ada lebih daripada 5. Lepas tu ni biskut mutiara merah. Ni ada tak nenas. Ada flavour apa lagi? Apa tu? Sepat susu. Seperti susu. Korang bayangkan biskut yang premium sini satu bekas RM8. Tak ada alasan dah korang kata biskut raya tahun ni mahal gila. Sini satu bekas RM8. Biskut Nestum ni saya minta kedai dah berbelas tak pun besar ni 20 lah. Sini RM8. Mana korang dapat? Element London pun RM8 je. Yang ni Sinar gift pack. Ni dalam ni ada macam-macam ni. So korang bayar RM49. Korang dah tak bayar pening-pening, takut nak pilih. Sinar pack ni dia bagi campur-campur. Ada 4. Banyak juga dia bagi. Tebal. Lepas tu kalau korang dah tak nak pening juga. Ni 6 in 1 pack. Korang akan dapat semua biskut-biskut raya yang famous dalam satu bekas. Sini RM39. Murah gila. Ni korang tengok harga dia 500. So jatuh satu RM20 ni. Pineapple tart macam gini. Ada berry delight. Ni macam donut sikit. Lepas tu ada dam coklat, Oreo coklat. Murah tu. Konflik madu ni. Korang tengok konflik madu dia. Tu daripada sini sampai sini 5 balang 100 je. Daripada ujung ni sampai ujung sana semua kuih raya. Tebal weh. Tak nenas je. Coklat pistachio Ada? Macam sedap pun. Tapi jap ni 400 je jap. 400. So jatuh satu RM25 yang ni aku suka. Tahun lepas aku dah beli. Monkey pot ni sedap gila kalau korang makan. Dia macam tak manis sangat tau. Bangkit cheese ni pun sedap sebab dia rasa lemak-lemak. Peanut butter cookies almond. Premium macam ni 400 weh. Ini bahagian ni semua kuih raya moden. Penuh weh. Yang ni combo 600. Sinar coklat Ferrero. Lepas tu tengok tu lah. Yang Ferrero satu. Yang ni pun baik kat ni. Ni. Yang ni bahagian-bahagian favourite dekat office. Kapal terbang. Apa beza yang ada colour dengan tak ada colour? Sama je. Biasa je. Dia ada flavour dia? Tak ada. Sama je. Colour je lah lain. Minyak 13. Uish. Bahulu ni RM14.9. Merokok RM22. Satu pack 13. 4 pack 50. Ui, murah tu. Pisang. Pisang manis. RM2. So satu direct ni semua RM4.50. Yang bawah ni pun sama. Yang bawah ni RM4.50 kak? Ni kuih moden kat ni. Ni blueberry cheese ball. Cornflake cookies. Selalu kita jumpa cornflake madu. Cornflake cookies. So kalau kat bahagian-bahagian ni, yang ni pun bahagian kuih raya dia. Yang ni bukan biskut kosong tau. Ni bukan biskut tin. Yang ni kuih kapit dia. Kuih kapit dia besar ni RM22 je. Ni flavour coklat. Dia ada coklat kacang. Yang ni flavour kacang saja. Ni paling rare. Kapit durian. Tengok inti durian dia penuh. Yang ni bahagian cookies dia. Oatmeal cookies, Ramai chip punya cookies. RM14.9. RM14.9 besar ni. Tu ada dahlia. Dahlia pun RM14.9. Ini pun ada ni butter cake. Yang ni satu pieces RM7. 5 pieces RM30. Murah gila. Yang roll macam ni pun ada. Fruit cake macam ni RM7. Ni kak semua. Semua kak murah sangat ni. Terima kasih. Lepas tu kita ada lucky draw tau. Ada lucky draw juga? Sebab ada over RM100. Lebih 100 dapat cabutan bertuah? So Okey. cabut je. Mana Cabut je? air fryer? Yang ni? Ya. Boleh dapat ni. Ni paling besar kak? Ya betul. Ni paling besar. Wah, dapat air fryer. Allahu Akbar. Dapat bahulu. Boleh lah kak, boleh lah. Dapat bahulu. Boleh lah kan? Boleh lah. Alhamdulillah. Okey kak, terima kasih. Kita ada 4 sorangan tau. Dekat Okey. Ibu Perak ada Botani dengan Bercam. Alright. Lepas tu dekat Kedah kita ada Sungai Petani. Sungai Lepas tu Petani. dekat Puncak Alam Selangor. Puncak Alam. So 4-4 tu boleh cabutan bertuah ni lah? Semua ada cabutan bertuah. Semua ada Semua ada. Okey kak, terima kasih.